dalam mengenangmu. Kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekangnya hatimu menempuh ranjangnya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya. Yang dihormati Encik Zaidul Khair bin Suhaimi, Pegawai Kemas Daerah Perak Tengah, Encik Asparul Adli bin Mustafa, Penyelia Pembangunan Masyarakat Dun Belanja, Ustazah Nur Rashidah binti Nuruddin, Penyelia Bina Ihsan Kemas Parlimen Parit, dan para peserta kelas Bina Ihsan yang diraikan serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis akhir tahun dan penyampaian sijil kelas Bina Ihsan Baitul Az-Zahra Kampung Baru Layang-Layang Kanan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fima wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Kemas, salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil wasahbi ajma'in. Syukur kehadirat ilahi dengan limpah kurnia dan izinnya pada hari ini dapat kita sama-sama hadir dalam satu majlis penghargaan untuk kelas Bina Ihsan. Teruskan kerjasama baik bersama Ustazah Serina teruskan kerjasama baik bersama komuniti dan pembinaan kampung juga jatuh masjid. Dan inilah program Kemas kita, program besar kita. Jazakallah, salam bukuh dan assalamualaikum. Jazakallah, terima kasih. Kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu ucapan perasmian majlis akhir tahun dan penyampaian sijil kelas Bina Ihsan Kemas Kampung Baru Layang-Layang Kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bina Ihsan ini bukannya kata kita cuma belajar agama dengan kemas. Kalau fahaman orang dekat luar tu, Bina Ihsan adalah kelas agama. Tetapi kelas Ihsan ini adalah pembinaan minda jati diri kepada kita semua. Terima kasih kepada Kemas menganjurkan ada kelas Bina Ihsan, ada kelas tadika untuk kanak-kanak yang kita sama-sama menyemai jati diri Bina Ihsan dari kecil hingga dewasa. Saya ucapkan sekali lagi tahniah dan syabas kepada kelas Bina Ihsan Baitul Az-Zahra dalam majlis akhir tahunan penyampaian sijil ini dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim. Saya merasmikan majlis ini dengan jayanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan Raudatul Mawaddah yang menyampaikan 3 buah lagu yang bertajuk Rasulullah, Salawat Bushra dan Salawat Tafrijiyah. Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu, tarik getih perjuanganmu,
terpaksa tempuh derita, tekannya hatimu menempuh ranjangnya. Tak terjangka tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya alammu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabah dan hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran menjelang pagi kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Okey, untuk pertandingan saya menyebut hakim itu Ustazah Rugayah dan juga Ustazah Zuraidah untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. Okay, soalan kuis. Rasulullah, dalam mengenangmu kami Satu bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj? pahit getir Satu ni dijawab. perjuangan membawa cahaya kebenaran. Sekejap. Engkau taburkan pengorbananmu Okey, kita guna satu ni betul ya. 27 rejak. yang tercipta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjangnya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersuah, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran.
Tempat pertama, Petri Hayati binti Megat Tungu, markahnya 92%. صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا Biasanya pertandingan kuis di kumpulan 3 mendapat tempat pertama. من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Selanjutnya pertandingan khas. Tempat pertama Nur Ashura binti Tukia. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من Untuk hadiran penuh, Tok Senin Puan Naimah binti Harun. اللهم صل صلاة Yang mendapatkan hadiah كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد Dan sedia Ustazah Zuraida. تنحل به العقد Ustazah وتنفرج Naziha. به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب Naimah Harun. وتقضى به الحوائج وتولد به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام Sabaria binti Muhammad. وصحبه في كل لمحة Siti Sahijan binti Mas. ونفس ونفس Ya, Zawi Iqbal binti. كل معلوم لك وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cegahnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi perketimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ketua Kampung Engineer Masjid Al-Aqsa Kampung Baru Melayu Kanan kerana memberi kerjasama dan komitmen yang baik kepada kelas bina insan Baitul Azhar Tumas Kepala Baik. Tidak lupa juga kepada peserta kelas bina insan yang banyak memberi sumbangan dari sudut tenaga, masa dan idea yang bernas dan bertumpu lumus dalam menjadikan penyampaian kecil pada tahun ini. Terima kasih juga kepada yang berbahagia Puan Malaysia, hadirin dan hadirat yang hadir memberi semangat dalam majlis ini. Syabas diucapkan. Sekian sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cuba mengamal sunnahmu, kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersuah, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela.